Dalil di dalam Al-Quran tentang penyatuan ummah, dia panggil wahdatul ummah. Wahdah. Wahdah, penyatuan ummah. Ukhuwah, ini nama-nama penyatuan ummah. Dalilnya dalam Quran ialah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Maknanya siapa yang mengucap dua kalimah syahadah tali Allah, wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Ini dalil dia penyatuan ummah ataupun ukhuwah. Dan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tak kira jadi kerajaan, jadi pembangkang. Tetap awak jadi kerajaan, tetap awak jadi pembangkang. Awak duduk dari UMNO, awak duduk dari PAH, awak duduk dari PH, itu tak ada masalah. Tetapi wahdah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara maknanya, tak kira parti mana, tak kira mazhab mana. Adapun dalil dia panggil tahallus siasi, ta'awun siasi. Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertolong-menolonglah kamu dalam perkara baik dan takwa, dan jangan kamu bertolong-menolong dalam perkara buruk dan permusuhan. Musuh-musuh jangan bertolong-menolong. Ini dua benda yang berbeza. Tahallus siasi dengan penyatuan ummah. Penyatuan ummah termasuk juga wahdatul ummah dipanggil. Jadi penyatuan ummah ni dia tak kira parti, dia tak kira kerajaan pembangkang, dia tak kira pakak tak pakak, dia kira orang yang mengucap dua kalimah syahadah, maka itulah penyatuan ummah maknanya. Tertambuh makna cakap penyatuan ummah. Kita kata penyatuan ummah, hak kita buat tu tahallus siasi, PAH dengan bersatu. PAH dengan bersatu baru ni. Itu bukan dia panggil penyatuan ummah. Itu adalah dia panggil tahallus siasi. Sebab tu ia boleh pecah, ia boleh tinggal, ia boleh baloh. Baloh maknanya tak ambuh bersama. Boleh. Pasal tahallus siasi. Adapun penyatuan ummah wajib. Wajib dia syar'i. Wajib dia ijma'. Wajib dia Quran hadis. Bukan wajib ijtihad. Tahallus siasi adalah ijtihad. Ijtihad nak tak ambuh, nak keluar tak ambuh, itu dia panggil ijtihad. Sebab tu penyatuan ummah ni dia tak boleh baloh. Dia tak boleh baloh. Ia boleh berbeza tapi tak boleh baloh. Ia boleh berparti, bermazhab tapi tak boleh baloh. Pasal penyatuan ummah. Kita tak ambuh maknanya kita buat tahallus siasi. Kita pergi tepek penyatuan ummah. Penyatuan ummah tu lain. Tahallus siasi tu lain. Awak jadi ulama, awak jadi ustaz, awak jadi tok guru. Pasal apa? Mengelirukan umat. Cek dalam kitab-kitab fiqh siasah. Cek dalam kitab-kitab fiqh siasah. Apa makna tahallus siasi? Apa makna penyatuan ummah? Dua benda itu berbeza. Dalil kepada penyatuan ummah, innamal mu'minuna ikhwah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalil kepada tahallus siasi ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dalil yang berbeza. Jadi kita tak ambuh, kita kata penyatuan ummah. Balah baik dengan UMNO, maki bersatu. Duduk dengan bersatu, maki dia panggil UMNO pula dah. Kape UMNO pula. Lepas tu maki PF pula. Gelar UMNO dulu liberal, sekular, musuh Allah, menentang Islam. Pasal tidak tahallus siasi dengan UMNO. Padahal penyatuan ummah wajib. Awak tak tahallus siasi, tapi penyatuan ummah, wahdatul ummah tu ada. Ada, buat tidak buat tahallus siasi, penyatuan ummah tetap berlaku. Tulis ke tak tulis penyatuan ummah, mesyuarat ke tak mesyuarat penyatuan ummah, penyatuan ummah tetap berlaku. Wajib kita terima, wajib kita amalkan. Kita tak ambuh jadi orang Islam, berjuang Islam. Apa dia puja kumpulan ni, rakan tahallus siasi maknanya, lepas tu memburuk-burukkan orang lain, liberal, sekular. Hak ia tak berkawan, ia gelar. Hak keriang ni pula, Islamfobia pula dah. Islamfobia. Tuduh menyebarkan ajaran tu.
Ya Allah, berani sungguh. Tak takut Tuhan. Oh. Tak takut Tuhan tau. Macam dia ni pegang agama. Dalil duduk dengan dia. Tak boleh rendah dirilah kepada Allah. Sesama manusia. Bercakap benar. Bercakap kena betul. Allah Ta'ala tak kira parti. Allah Ta'ala tak kira awak ulama mana, ustaz mana, pemimpin mana. Orang Melayu ke orang Arab, orang putih, orang Cina, orang India. Allah Ta'ala tak kira. Siapa kafir masuk neraka. Siapa jahat pun masuk neraka. Kita, Allah Ta'ala nak kita jadi orang baik, orang saleh, beriman. Baik dengan ibadat kita. Baik dengan akidah kita. Baik dengan tasawuf. Baik dengan politik. Baik dalam ekonomi. Ada silap salah bertaubat. Ada silap salah tegar. Tetapi kekal dengan innamal mu'minuna ikhwah. Kekal dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Kekal dengan fastabikul khairat. Kekal dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita orang Islam, ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam.